untuk menjadi peneraju kepada ataupun tunggak kepada pembangunan usahawan. Baru-baru ini saya didatangi oleh KFC, Kentucky Fried Chicken, yang mana mereka boleh memberi latihan kepada anak-anak Felda untuk menjadi pekerja mereka. Di samping itu juga mereka memberi peluang untuk menjalinkan usaha sama, terutama di bidang yang berkaitan dengan ayam. Umpamanya membekalkan ayam, membekalkan telur ayam, dan juga ada bidang-bidang lain seperti sayuran yang diperlukan oleh mereka, timun, kubis, carrot. Dan saya kira ini satu peluang yang terbaik. Malahan mereka juga memberi peluang kepada kita, kepada warga Felda, sekiranya ingin menceburkan diri dalam bidang franchise. Franchise KFC sendiri ataupun anak-anak syarikatnya, Pizza Hut, Ayam Mas, dan hari Rabu, tak silap saya, hari Rabu yang lalu, pengurusi Tesco, Datuk Seri Muhammad Abid, dan juga Managing Director ataupun pengarah urusan Tesco, Mr. Jagan, datang berjumpa pengurusi dan saya, memberi peluang ataupun ingin menjalinkan kerjasama dengan Felda dalam bidang membekalkan barang-barang, sama ada sayur-sayuran ataupun buah-buahan, atau juga barangan seperti barang-barang makanan. Dan di samping itu mereka juga memberi peluang sekiranya ada usahawan-usahawan Felda yang ingin membuat franchise, menerusi penubuhan kedai convenience store. Terjemahannya saya convenience store, kedai 24 jam tu, di bawah jenama Tesco Express. Ini menunjukkan bahawa kepercayaan orang luar terhadap kita, terhadap Felda, adalah sangat mantap. Dan mereka bukan senang Tesco untuk nak datang ke Felda, KFC nak datang ke pejabat Felda. Saya sendiri semasa menjadi pengarah pembangunan usahawan untuk nak memasarkan barang-barang melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, untuk nak memasarkan barangan-barangan keluaran lokal ke hypermarket besar seperti Carrefour, Jaijusko dan sebagainya, bukan senang. Walaupun menerima arahan daripada kementerian, tapi banyak birokrasi yang perlu kita lalui. Walaupun ada barangan kita yang diterima, tetapi bukanlah peluang itu terbuka luas kepada kita. Sekarang pengurusi dan pengarah urusan Tesco sendiri datang dan memberi assurance ataupun jaminan kepada Felda bahawa mereka sanggup menerima terus barangan-barangan daripada Felda tanpa melalui orang tengah. Kalau tuan-tuan pengusaha sayur contohnya, pengusaha sayur, dalam terma mereka mahu barangan ini mestilah segar,
Kalau segar maknanya macam BTS jugalah. Macam kita hantar buah sawit ke kilang. Buah sawit ke kilang ini, kenapa kita panggil buah tandan segar? Kerana kilang perlukan setelah dituai mesti dalam masa 24 jam dihantar ke kilang. Tesco juga begitu. Setelah dipetik dalam masa 24 jam, barangan ini haruslah dihantar ataupun dibekalkan terus ke pusat pengumpulan Tesco, ya. Jadi kalau kita terbaca beberapa isu yang dibangkitkan berkaitan dengan Felda, umpamanya kata Felda bankrupt, tuduhan kaki tangan Felda menipu, menyeleweng dan sebagainya. Kita biasa dengar, biasa baca dalam tabloid, ya. Saya kira kalau fakta itu benar, barangkali orang-orang bisnes, orang-orang berniaga yang besar seperti KFC dan Tesco ini tak akan datang ke Felda. Tak akan mereka nak berkongsi perniagaan dengan orang yang bankrupt, orang yang penipu dan orang yang menyeleweng. Tentulah mereka sendiri mempunyai kepercayaan atas ketulusan Felda dalam menjalankan tugas, amanah dan tanggungjawab yang telah diberi oleh kerajaan untuk menjaga kebajikan tuan-tuan. Seperkara lagi, kita ada KPF dan sebahagian besar KPF ini memiliki perniagaan ataupun syarikat-syarikat yang dikendalikan oleh Felda. Contohnya kilang sawit di Felda Holding, KPF ada pegangan 51% dan pegangan terus kepada kilang 28%. Maknanya lebih daripada 60% kilang itu adalah milik KPF, yang 80% daripadanya adalah anggotanya adalah penokor sendiri. Jadi tidak menusabahlah kilang yang didirikan dan dimiliki lebih daripada 60% kepunyaan milik penokor menjalankan kegiatan untuk nak menipu penokor sendiri. Jadi barangkali tidak masuk akal. Saya lah. Kalau orang lain masuk akal tu saya tak tahu, ya? Dan kita tengok dividen yang diberi, pulangan yang diberi oleh kilang kepada KPF, mereka lah yang memberi pulangan yang tinggi kepada KPF, ya? Dan insyaAllah pada tahun ini kilang syarikat-syarikat di bawah Felda Holding ataupun Felda Global Ventures boleh memberi pulangan yang lebih baik, dan saya kira insyaAllah dividen pun boleh dibayar dengan nilai yang lebih baik. Semasa di pameran tadi pun saya tengok, boleh kata keseluruhannya, syarikat-syarikat yang mempamerkan pameran di hadapan tadi, di lobi tadi, adalah terdiri daripada orang-orang muda Felda yang berjaya, dan saya mengucapkan tahniah dan setinggi penghargaan kepada mereka. Kerana inilah role model ataupun contoh yang perlu kita ikuti. Contoh yang baik inilah yang perlu kita terapkan, dan kita perlu menyokong sepenuhnya usaha yang sebegini. Bagi pihak pengurusan Felda, kita akan sentiasa memberi sokongan, sama ada dalam bentuk kewangan, khidmat nasihat, menyediakan infrastruktur dan sebagainya, untuk membolehkan
usahawan Felda menjadi usahawan yang berjaya. Cuma sekarang hasrat saya untuk nak melihat usahawan-usahawan dalam rancangan pergi lebih jauh, pergi merantau, pergi ke dunia global, masih lagi saya kira belum mencapai matlamat yang kita kendaki. Jadi kita haruslah memulakan langkah supaya usahawan-usahawan Felda ini akan terus melakarkan sejarah mereka sebagai pengusaha yang berjaya hingga ke seluruh pelosok dunia. Jadi dengan harapan itu saya menutup leteran saya kepada tuan-tuan dan puan-puan, kerana selepas ini eloklah kita mendengar contoh yang nyata, ya, contoh yang nyata atas kejayaan dan penceramah yang kita jemput pada petang ini, Puan Mr. Ibrahim daripada Sendai UTB Holding, dan pada malam ini Tuan Haji Syahrudin bin Rahman, pengasas dan ketua operasi alam maritim yang menjurus perniagaan di bidang perkapalan. Sendayu tinggi adalah perniagaan kecantikan dan wellness, ya. Saya ingat saya pun tak ada pengalaman berniaga, lebih baik kita tumpukan kepada penceramah. Dan saya percaya sebelum kedua-dua mereka ini menemui kejayaan, ada rintangan-rintangan, tetapi mereka berjaya.